So, bersama dengan aku, SV Karol, dalam rancangan Belakang Pentas bersama HMO. Untuk hari ni kan, kita dekat event Draft Day. Yes sir. Daripada 21 Management. So, aku sekarang ni nak interview nama yang orang cakap legend lah dalam underground hip hop Malaysia ni. Kita persembahkan AC. Yeah, thank you HMO. Shout out to Naim walaupun Naim tak ada hari ni, but shout out to Naim. Yeah. So, untuk AC lah, soalan pertama dia lah. Yes, macam mana boleh dapatnya idea untuk buat draft day ni, dan bila apa sebenarnya 21 Management ni? Okay, 2021 ni is actually dulu starting as a management untuk manage artist, but this year kita kick off as a independent label. So this is a new independent label 2021. So itulah, Draft Day adalah permulaan kita nak bagi mukadimah pada orang luar. This is indie label 2021 lah, with the line up yang kita ada lah, in-house kita lah. Okay, itulah Draft Day. Yes sir. So aku tengok lah dekat atas tadi, macam quite ramai pack gila kat atas tu. Adakah ni memang expectation ataupun macam mana perasaan kau bila tiba-tiba ramai gila mat? First of all, alhamdulillah, syukur, thank you mana yang support, mana yang datang beli tiket, kawan-kawan media, HMO, apa semua, Jules semua yang datang kan support. Honestly, kita buat Draft Day ni is because of, I think kita orang lama dah tak buat gig, and kita orang rindu nak dekat dengan crowd kita orang. So yang mana datang, to be honest, kita tak expect macam ni. That's why kita buat kat BKL je. Kita ingat macam okay lah, cool, kita kick off new brand 2021, macam okay lah, sambutan dia biasa. Tapi alhamdulillah, thank you, sambutan gila babi. Aku dah lama tak rasa gig macam ni kan, and honestly lama gila tak turun gig, and this is crazy lah. Thank you. So kalau korang nak tahu kan, AC ni a part of satu legendary group dalam hip hop underground Malaysia. Betul lah kan, nama dia Roughneck Click lah. So hari tu aku ada tengok lah, Roughneck Click ada keluar lagu baru. Adakah ini tanda-tanda macam comeback Roughneck Click ke, ataupun yang lama-lama tu akan datang kembali Ipoh, apa nama gig dulu? Faham. Okay, honestly Roughneck was salah satu tempat aku belajar kan. Honestly, tempat aku belajar as a artist, as a management, as a orang seni hip hop lah basically. So lagu yang kita keluar baru ni is actually more of paying homage to kita punya group sendiri lah, Roughneck. After so long kita tak gather, so that's why kita keluar lagu Back in the Lane lah. Just sharing yang kita rindu juga buat muzik lah kan. Because I've been like doing management for a few years, and aku dah lama tak keluar lagu. It's more of macam aku cakap lah, gathering, pay homage lah. Because of one of our brother, QKC, dia baru keluar Belayar kan, after a few years. So that song kita pay homage to dia lah, basically lah, macam tu lah. So tak ada comeback Tak ada comeback. Alamak. Kalau comeback kena collect dengan Naim. Okay. So soalan terakhir dia macam what's next untuk 2021 management ni ke, untuk AC sendiri ke, ataupun untuk Roughneck ke, untuk apa-apa saja, what's next? So basically aku suarakan untuk T21 lah. Kita nak buat more gig lagi, kita nak buat tour lagi, and kita pun nak ada event space kita sendiri. Next year kita akan kick off event space kita balik. So korang boleh check out local talent dekat situ. Kita akan push lagi local talent kita, more local hip hop talent. Kita tahu dekat Malaysia banyak gila local talent, indie rapper yang fucking good lah. Silap yang baik-baik. Aku mencarut sial. Okay. Boleh. So banyak gila yang bagus lah. So tugas aku rasa sebagai orang belakang tabir, patut beri peluang lagi kepada orang-orang lain untuk berkarya supaya industri hip hop lebih berkembang. Let's go. So lepas ni boleh panggil SV Karol? Boleh, confirm. Dah buka balik event spell boleh. Okay, so thank you so much AC. Thank you. Sebab sudi untuk terima interview ni. AC guys. Thank you SV Karol, HMO. HMO. Let's go.